Ni bang, nampak lo penat ni, datang seram ke? Tak ada lah. Ini hari dia lain macam sikit. Dia lari sana, dia lari sini keliling rumah. Abang nak kejar dia, punyalah susah nak kejar dia. Tapi we enjoy the moment lah together tadi, kan? Main lari. Abang ngerti ni, tengok ni. Abang taruh madu dengan air, nak cari tenaga balik. Dia lah budak kan. Abang nak kejar sana, hilang tenaga abang. Ya Allah, kesian anak ibu. Ayah ajak main lari. Dia dera abang. Hei, Menyampah betul tengok watak Ustazah Fatimah tu kan. Tak senonoh. Bila pula Ustazah Fatimah buat perangai tak senonoh yang oi. Okey, ni mesti ada yang ramai tak tengok cerita keluarga itu tu betul-betul. Era cerita kat korang watak Ustazah Fatimah sebenarnya. Dia sebenarnya seorang yang baik, sopan santun, berbudi bahasa, lemah lembut orang dia. And she is a bit naive sebenarnya. Okay. And dia as you know, dia bagi tazkirah kat rumah-rumah orang. Dia ada buat live TikTok. Dia mengajar kat Cempaka mengaji. And dia tak ada niat apa-apa pun, tapi iman tu yang start. Iman pandang dia buka-buka. Dia macam apa hal lah ni. Okay, mula macam takut dia. Tiba-tiba Iman boleh call. And then bila Iman call tu, tiba-tiba sebab Ustazah Fatimah ni kan tak ada suami, so hidup dia sedikit sepi lah. Jadi dia macam terseronok pula. Ada orang kisah, ada orang call, ada orang ambil tahu. Itu realiti hidup orang. Orang yang lama tak ada boyfriend, tak ada girlfriend pun akan rasa sepi juga. Akan nak ada orang kisah, ada orang sayang, betul tak? Jadi Ustazah pun manusia sama juga. Yes, apa dia buat tu salah, tapi lama-lama dia sedar kesilapan tu. Dan dia rasa bersalah dengan Kak Cempaka, dan sangat bersalah kepada Allah. And ada masa, ada part yang dia buka tudung, tunjuk dekat iman rambut dia. So kata tak kena lah, tak betul lah apa dia buat. And bila dia bagi tazkirah pasal zina tu pun semua tu kan, walaupun dia tak bertemu dengan Iman tu, dia tak ada berdating ke bersentuhan pun, dia rasa sangat bersalah. Dia sangat bersalah sebab she is actually a good girl. Jadi bila dia sedar tu, dia rasa bersalah. Dia rasa macam ya Allah, rasa macam malu dengan diri sendiri, malu dengan Kak Cempaka, rasa bersalah Kak Cempaka, rasa malu dengan Allah. Jadi cerita ni sebenarnya banyak pengajaran, bukan saja pada watak Ustazah Fatimah. Banyak pengajaran untuk semua macam-macam watak. Wujudnya orang macam Kak Cempaka tu, dia terlalu sayang suami dia. Dia tak nampak salah. Tak mungkin lah. Mungkin dia ada syak sikit, tapi ya Allah, adakah aku fikir laki aku macam ni? Tak mungkin lah. I pernah ada dalam keadaan tu. Okay, macam tak mungkin lah, tak adalah. Walaupun kadang-kadang tu red flag tu dah ada. Orang ada cakap, tak adalah, tak mungkin lah, tak baik aku diburuk sangka. Reality dah hidup. So cerita ni banyak reflect reality. Dan orang macam Iman tu ramai juga. Ada segelintir kat luar sana. Seorang pembimbing yang PU lah, ustaz lah apa. Tapi janganlah disebabkan orang kata nila setitik rosak susu sebelanga. Just because ada segelintir orang buat macam tu, tidak bererti semua ustaz ke, imam ke, PU ke semua jahat. Tidak. Segelintir mereka buat salah. Mereka pun manusia. Jangan salahkan agama. Realiti dalam hidup kita, tak kira lah kita ni agama apa, bangsa apa, status kita apa, pekerjaan kita apa. Kita manusia, tidak dapat lari daripada buat kesilapan. Kita akan ada tersilap langkah. Kita akan ada masa kita diuji. Iman pun ada pasal surut dia. Itu realiti. Sejahat-jahat manusia, tak mustahil satu hari Allah jengklik hati dia, berubah jadi jauh lebih baik daripada kita, daripada imam, daripada sesiapa saja. Dan sebaik-baik manusia pun tak dapat lari. Kalau satu hari Allah uji dia, mungkin dia tersilap langkah, dia jadi lebih teruk. Wallahualam, na'udzubillah min zalik, kita tak tahu. Tapi itu realiti hidup. Jadi dalam cerita keluarga itu, banyak watak yang sebenarnya mencerminkan realiti hidup. Jalan cerita tu
benda tu mungkin pernah berlaku, atau sedang berlaku, atau mungkin akan berlaku. Dan ramai watak dalam cerita tu orang boleh relate dengan real life. So janganlah korang nak macam terlalu skeptical lah. Oh, terus pandang jahat. Tak. Kalau kita tak aware of this kind of thing, bila benda tu jadi, nampak red flag pun kita tak perasan. Tapi bila kita dah tengok cerita ni, kita akan lebih berhati-hati. So cerita ni banyak memberi pengajaran dan supaya kita lebih berhati-hati, penonton lebih berhati-hati, minta jauh daripada benda tu jadi. Daripada dah jadi baru kita nak belajar. Oh no, better kita, prevention is better than cure, betul tak? So yeah, korang jangan terlalu cepat melata lah, relax lah, kan? Kalau cerita Mak Saleh yang bukan-bukan tu boleh pula korang tengok. Ada elemen yang bukan-bukan tu korang tengok pula. Cerita Melayu yang macam ni pun, oi, dah macam-macam dah. Tapi Ira syukur walaupun watak Ustazah Fatimah tu watak yang supporting yang sangat kecil, Alhamdulillah impact quite good, penerimaan penonton quite good. Ramai yang bagi feedback yang mana peminat Adria yang mana pernah tengok Adria berlakon daripada zaman SH3, filem SH3, Kahwin 5, drama episod Ali dan Pete, filem apa lagi, filem Hatu Tok Mudim, ada yang tengok Maskara. So kan, 7 Gerhana. So Alhamdulillah, yang mana yang kata Kak lama tak tengok Kak berlakon, rindu. So hopefully drama ni, watak Ustazah Fatimah ni mampu mengubat rindu pada mereka yang rindu tengok Adria berlakon. InsyaAllah Adria hope ini permulaan yang baik untuk Adria. Semoga Adria akan dapat karakter-karakter lain yang lebih menarik untuk Adria explore dan lakonkan. So yeah, Alhamdulillah. Adria grateful dapat peluang untuk ambil watak Ustazah Fatimah tu. Walaupun it's a small character, but yeah, it was fulfilling to Adria lakonkan watak tu. Okay, semoga korang terhibur. Dan Adria akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Cok, part yang korang paling suka kan dia sebut, yang Ustazah Fatimah, Waalaikumsalam, kan dia jawab salam kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Yelah, nak tunjuk katanya macam Ustazah tu macam manja ish sikit kan. Dengan jawab salam tu cukup. Sebab yelah, dia tak boleh nak menggoda sebab dia pun pakai sopan kan. Gitu. So dia jawab salam je lah dengan orang kata lembut dan sedikit menggoda. Gitu. Jadi signature Ustazah Fatimah kan. Okay. Apa lagi dialog yang korang suka? Laju je kot. Tengok, Ustazah Fatimah sangat lemah lembut orangnya. Tapi mungkin some people, setengah orang akan rasa macam, wah, menggodanya dia jawab. Dan memang dia lemah lembut. Nak buat macam mana? Kan? Itu signature watak Ustazah Fatimah. Dia terfikir juga macam mana watak dia sebenarnya. Ustazah yang muka seksi, suara seksi. Jam dia mula-mula dapat watak tu. Suara seksi. Allah. Okay, Adria cuba. Muka seksi. Tapi seksi pun dia tak boleh keterlaluan. Sebab dia ustazah. So dia bukannya seksi yang macam kan, JRO ke kan, itu lain lah dia punya seksi. So ada line yang Adria tak boleh nak cross. So Alhamdulillah, daripada feedback Adria dapat, korang puas hati dan penjiwaan watak Adria sebagai Ustazah Fatimah. And yeah, hopefully I get more characters yang korang akan enjoy watching me. Alright? Okay, teruskan menonton Keluarga Itu. And bagi mereka yang mungkin belum lagi tonton drama episod Keluarga Itu, atau yang terlepas episod sebelumnya, boleh download, tonton. Lepas tu tontonlah berpuasa. Okay, korang take care. Selamat berpuasa. Nanti ada masa kita borak lagi. Bye.